And what's going guys, this is Audius. Welcome back to my channel with another unboxing video. Kali ni kita nak buka Digimon lagi, English version. And aku sangat excited untuk yang kali ni. AD01, let's go. Okay guys, inilah aku rasa kali kedua kita buka English set untuk Digimon card game, Digimon TCG lah. Okay, ni aku beli dekat Impulse Gaming, harga dia $399. Okay, bagi aku still harga yang belum harga scalper lagi Aku rasa market Digimon dekat Malaysia masih lagi stable bagi aku. Masih sihat dan masih healthy. Dia tak ada banyak scalper lagi. Aku harap Digimon takkan jadi nasib yang sama macam Pokemon dengan One Piece lah. Or even Dragon Ball. Aku rasa Dragon Ball pun tengah naik. Okay, so Digimon macam tengah tenang sikit. Okay, aku harap keep it that way. Okay, keep it that way. Aku nak keep Digimon punya community. Tak payah ramai-ramai main lah. Nanti harga dia pun naik. Okay, anyways, so ini AD01. So this one will be the first apa kita panggil set baru, line up baru come up by Bandai Namco untuk Digimon. AD maksudnya advanced deck lah, something like that. So dalam ni ada banyak reprint guys. Reprint daripada set-set sebelum ni, daripada BT01 sampai BT berapa dah aku tak ingat. Okay, sampai BT berapa aku tak sure. Imperial Dramon kat situ, gambar Omnimon. So ada 12 cards per pack and then 12 packs per box. So yeah, I'm excited. Aku tak sabar. Okay, sebab ini English version. Aku memang nak beli English version ni sekarang Digimon. Sebab aku dah tak ingat dah nama-nama Digimon sangat. Especially yang baru-baru. Yang lama-lama, yang the OG aku ingat. Okay, but the old ones, the new ones aku dah tak sure. Sama macam Pokemon lah aku rasa. Kan? Digimon yang kita membesar, okay, kita akan ingat. Let's go, Digimon Generation. Dan ini banyak reprint So disebabkan English punya set kat Malaysia baru sampai yang Five Stranger dengan Dawn of Liberator. So aku rasa macam okay lah, why not ambil ni, aku boleh dapat chance dapat pull kad yang terus bagi mat. Ada card trick ke patutnya. Gabumon Bond of Friendship Ace, promo card daripada LM022. Handsome card ni. Digimon memang tak relax guys. Terriermon, and then semua barrel ada foil Gamamon, Crimson Blaze, Yuji, Musha, Omegamon, Battle Gamamon, sorry kalau tak nampak, Gyomon, Paildramon, SEC, Galanmon, daripada set BT13. So ini bagi aku dia macam anti kumpau aku rasa lah, sebab aku rasa every pack ada hit. Handsome kad pun rasa tebal. Woldraemon SEC, man! Double SEC? Aku tak faham full rate AD01 ni macam mana, but I'll take it. Uish, 2 SEC dia bagi. Dah cantik. Look at that. Digimon punya artwork tak dinafikan, memang cantik Pokemon kau memang ketinggalan dengan design kau sebab community je, sebab hype je aku rasa. Tapi dari segi artwork, to be honest, yang lagi matang Digimon lah. Pokemon memang artwork dia lagi cantik, tapi dia tak matang macam Digimon lah. Look at that. Lama Jesmon, biasa. Okay, Demonic Disaster, Shine Greymon. Ni biasa ni. Nampak macam vibe Godzilla kat situ. Gyomon, comel je. Taiki Kiriha and Nene. Bukan Nene Nene. Ni daripada Digimon Cross Wars. Bagi aku underrated lah Cross Wars. Best sebenarnya. Demi Vmon, Koromon yang comel. Giga Death, option card. Takato Matsuki, Extensive Protoform. Okay, here we go. SR Alphamon Uryuken Ace. The fact that I can get this dalam English, aku happy gila weh. Apa belakang ni, option card apa? Purple Memory Boost, SR. Tapi ini dia daripada BT20. Aku ingat time ni aku masih joki tak silap BT20 ni. Cantik guys. Alphamon Uryuken Ace. Ini SR. Dia ada campur artwork baru dengan artwork lama juga dalam ni. So dia bukan yang reprint sajalah, nasib baik. Okay, Miraculous Mega Knight. Okay, ini option card. Okay, Bio Dynasmon, Arvesa, Pilomon, Final Zubagon Punch, Toge Mogumon. Cantik juga. Agumon daripada Savers, Davis Motomiya, Final Shining Burst, Xvmon, Vidramon. Ini promo card punya artwork aku ingat lagi. SR Hero Amanokawa, promo card Wisdom Training. Okay, tak semualah best pun. Okay. Ini best lah. But SR, asalkan SR kita on saja. So guys, so kepada korang yang rasa macam alamak, nak rasa yang English punya daripada set-set lama,
Aku rasa ini peluang yang terbaik. Sebab dia memang compile, dia reprint balik semua set-set yang sebelum ni. Tengok daripada BT19, EX02, EX8, BT12 Wormmon, Otamamon EX7, BT13 Geomon Promo Card, BT13 Geo Greymon, Maknamon BT8. ADI, ini artwork baru ni. Easy Izumi dengan Tahai Kamiya. Ini SCC Omnion. Lama daripada BT13 lah guys. SCC Gallenmon AA. Cantik. Allah. Gallenmon AA handsome mate. Cantik doh. Lain macam. Ini pun dah cantik tapi ini dia cantik lah Gallenmon ni. Ini ke main hit aku, janganlah. Cantik. Cantik Gallenmon ni. Omnimon SCC double hit guys. Memang puas buka ni, sebaik beli. Sebab aku memang minat Digimon. Kena rasa kat English set ni. Come on. Mana tahu hype Digimon one day naik balik. Inilah masa ni kita nak kumpul kat best. Masa harga dia tak mahal. Serious Mon daripada Ghost Game, Mat Ishida, Romon daripada ST7, BT21, Regulus Mon, Awakening of the Sun, V-Mon promo card, Lord Nightmon art biasa, SCC Greymon BT17. Here we go. Omnimon SCC. Berapa? Ini memang set Omnimon ni daripada artwork daripada dalam Digimon Our War Game yang movie tu. Artwork yang baru AD1. Style. Aku tak tahu berapa tapi SCC AA kita happy je guys. Aku tak kisah value dia. Jom. Aku harap ada lagi main hit belum keluar lah. Aku masih tak tahu lagi macam ada pull rate AD01 ni. Agumon, Dorumon daripada BT7. Agumon Savers banyak keluar. Skull Knightmon. Itu the Agumon Bond of Bravery promo card LM021. Stingmon, Mat Ishida, TK ini pun artwork baru. Yang pada nama Paladin Mode Ace and Gamamon AA. Warna gold mat. Ini ke main hit aku guys. Setiap box akan ada keluar gold card macam ni ke? Aku tak tahu tu. Tapi memang cantik. Double hit dengan gold card Gamamon. Gold card gold border Gamamon cantik. Cantik. Okay, tolonglah. Stay as it is. Okay, come on. Light Dramon cantik. BT21. Stingmon ST9. Bukamon daripada BT7. Solamon daripada ST Starter Deck 12. BT12 Agumon. Geogramon daripada BT21. Omegamon daripada BT13. Geogramon daripada BT12. Xvmon BT12. Greymon. Artwork baru ni daripada anime. Shine Greymon SR macam ni. Handsome-nya daripada BT12. Green Scramble promo card. Comel dia. SR Ini kalau One Piece minimum dah AA dah ni. Mana bagi SR macam ni. Full art Shine Greymon. Kepada yang minat Digimon, aku rasa yang tak minat Digimon tak reti appreciate. Aku rasa dia kena yang minat Digimon mungkin dia appreciate. Look at that. Emperor Dramon Dragon Mode. And ada Grand Quagamon punya Kenyo kat tepi. Damn. Shamamon, Shining Blast, Geomon X Antibody for you. Rise Greymon BT13. Look at that artwork. Nevis Motomiya. Okay. Alphamon daripada BT20. Come on. The leader of the Royal Knights. Dipersilakan. Gorimon BT21. Gulus Gamamon. Tommy Takuya. Ini baru juga. And the next one, Algamon SR. Ini macam dalam style gambar dalam anime. Offense Training promo card. Kita tak dapat dua ni. Best. Ini dia bagi kita tema Digimon Frontiers. Digimon Season 4. But to be honest, aku tengok sampai Season 3 je. Season 4 tak tengok. Season 3 tengok. 4 tak tengok. And then 5 tengok balik Digimon Savers. And then Crosswalk pun tengok. Lepas tu aku tak tengok dah. Vmon. Dia sebab apa tahu? Digimon susah nak cari tempat yang kau boleh tengok. Faham tak? Dia tak ada kat Netflix. Dia tak ada dekat... Aku tak tahu kat mana nak tengok. Except website haram lah. Which is aku tak nak lah kan.
Tak ada tempat yang proper untuk nak tengok. Kalau website haram, dia tak easily accessible. Aku nak lah boleh tengok dalam train, macam My Hero Academia ada kat Netflix, Attack on Titan ada kat Netflix, senang sikit. BT9, Rise Greymon, SCTV ni, Shakomon Digimon dia susah nak cari. Memang kena website haram. Dynasmon, R biasa, AD1, Galenmon, SR. Ini dia buat memang tema macam ni kot. AD1 ni, full style dia buat sebelah dengan macam style animation dalam anime. Ui, style tu. Galenmon. Promo card memory blast SR. Uish. Push. SR macam ni. Ui, SR dia pun dah best macam ni. Ada banyak lagi artwork kita tak dapat ni. Let's go. Growlmon daripada BT19, Wormmon BT16, Psychemon ke Psychemon, aku tak sure. BT8, Digimon Emperor R biasa, Demi Vmon, Gazimon, BT3, BT21, Rise Greymon. Dia mesti ulang-ulang Rise Greymon, Geo Greymon, Rise Greymon, Pedramon, Imperialmon, Return of the Primogenitor. Zik Greymon, AD1 daripada Cross Wars. Promo card, Galenmon ni handsome. Come on baby, Rise Greymon AA, Gold Border Rise Greymon. Guys, mana nak dapat guys ini? Memang this is my favorite set of all time. Thank you for the reprint Bandai Namco. Sebab kita kat Malaysia baru ada apa tu yang Time Stranger dengan Dawn of the Predator kan aku kata. Yang sebelum-sebelum tu tak tahu dia akan masuk atau memang tak masuk. Dia akan bawa BT tak tahu Time Stranger tu BT berapa. Onwards. Lepas ni akan ada lah English. Cuma yang dia takkan ke belakang. So kalau kau nak dapat Digimon yang set-set sebelum ni dalam English, aku rasa kau kena beli AD01 ni juga. Aku tak rasa dia akan bawa masuk BT yang sebelum ni in English, tak ada. Dia akan start dengan Time Stranger dengan Dawn Liberator and so forth lah, dan ke depan nanti dia akan masuk yang baru-baru je. Shockmon Windows Mains. Oi, SR SR tak ada beli sikit. R biasa, Galenmon R biasa guys, Takuya and Koji, Gamamon, Mara, Cutemon, Fire Rocket, JP, Koji and Koichi. Ini pun aku rasa artwork baru ni. Metal Garurumon SR. Come on, aku nak War Greymon macam ni. Metal Training. Ini cantik. Dia ambil daripada animation daripada Our War game SR Metal Garurumon. Kau dapat War Greymon style kalau macam ni. Metal Garurumon dah dapat. Ini buat aku macam kena beli lagi ni. Tapi tak boleh, tinggal satu je. Ini aku beli dekat Impulse Gaming IOIC Mall. Memang tinggal satu. Aku rasa memang yang ni susah sikit nak cari Dan aku rasa ramai nak. Sebab dia orang tahu ini best. Set ni best. Sebab semua yang banyak mostly OG main Digimon. Or sebab dia handsome. Dia kumpul daripada semua Digimon generation BT16, Bombermon. Sorry kalau dengar baby nangis Gotsumon, Wargromon. Ini pun tema daripada Examon SCT handsome. Gyomon AA. Ini first time dia jumpa Gyomon. Aku ingat lagi dalam anime. Last pack memang last pack magic comel tu. Dari ST7. Ini SCC daripada EX3. Ini cantik. Ini cantik. Aku ingat masa first time dia lukis Gyomon dekat buku dia. Lepas tu dia punya kertas tu terselit dekat dia punya D-up tu. Muncul Gyomon macam ni. Dia tengok ekor dia. Comel Gyomon ni sebenarnya. Aku rasa yang rupa macam budak-budak and macam rupa macam betul-betul binatang lah. Macam kucing, anjing, macam manja-manja lah. Gyomon lah. Agumon yang lain tu macam matang sikit. Ni Gyomon dia macam main-main macam budak-budak, macam baby sikit. Cantik. Ini honorable mention bukan dia punya hit pun. Tapi kita boleh tengok artwork dia. Ini R biasa R biasa tapi Imperial Dramon Fighter mode. Ni pun SR. Ni R biasa. Ini promo card Agumon Bond of Bravery, cantik. Ni SR. Ni Kamiya. Ini pun SR of Alphamon Oryukin. Ace Gabumon Bond of Friendship Ace. Itu baru dia punya SR ataupun R biasa yang cantik. Ini dia punya main hit ataupun hit besar dia. Dari AA Guimon ataupun Gyomon, Examon EX
03. Ini baru SR, Metal Garurumon SR, tapi sebagai artwork cantik and baru aku suka. Promo card Galenmon, Rise Greymon, Gold Border, AA, Uncommon tapi dia bintang. Aku rasa Uncommon tapi dia Gold Border, tak silap, that's why. Okay, Galenmon SR, Aldamon SR, Shine Greymon SR tapi cantik, aku nak letak juga. Dia bukan yang Uncommon sebenarnya tapi dia buat ada Gold Border. Imperial Dramon Paladin Mode BT17 SR. Wih, nama Digimon panjangnya nama ni. Okey, ni Omnimon SCC, ni baru ni, edisi 1. Push. Greymon SCC dari BT17, Omnimon daripada BT13, Galenmon ED1008. Oh, aku rasa ni antara, aku rasa ni hit paling besar sebab dia set yang baru and the SR yang AA aku rasa. Okay, and SCC Wargreymon BT14. Okay, aku rasa kalau hit yang reprint dia tak mahal sangat, aku rasa dia kena AD1 punya hit yang aku rasa akan ada harga, sebab yang reprint of course boleh dapat kan, yang BT12. Yang ni SR. Okay, SR mungkin tak mahal sangat. Okay, maybe these two aku agak-agak aku nanti check lah. Tapi aku rasa nak highlight hit paling besar kita dua ni lah, sebab ini artwork baru diperkenalkan dalam set ni. Galenmon ni memang cantik tau. Dengan Omnimon ni pun style daripada animation, daripada the movie tu. Alright. Okay guys, setakat ini saja untuk video kali ni. Jumpa ni pula, dah subscribe channel aku. Boleh komen kat bawah lagi kalau korang nak tengok lagi aku buka kad Digimon. So far kita baru buka 2 kali untuk yang English set. Masa kita buka Time Stranger, aku lebih suka yang ni sebab dia ada nostalgic feeling lah dekat Digimon yang ada dekat sini ya. Okay. Alright guys, thank you so much for watching and I'll see you guys in my next video. This is Sonic Max. Peace out.